You puas hati ke tak puas hati? Saya mau tanya you, kenapa you mau sembelih saya? Saya memang senang cari ke apa? Atau you tak tahu kira? Habis mari ikut. Dalam video ini, suasana tegang jelas berlaku antara seorang pelanggan dengan pihak restoran selepas timbul isu jumlah bayaran yang didakwa terlalu tinggi. Dari awal rakaman, pelanggan itu tanya secara terus terang sama ada pihak restoran berpuas hati atau tidak dengan situasi yang berlaku, sambil mempersoalkan kenapa dia seolah-olah disembelih melalui cas yang dikenakan. Menurut penjelasan pelanggan sendiri, dia hanya makan roti canai kosong dan bungkus beberapa untuk anak-anak serta pekerja. 3 meja makan dengan hidangan yang sangat ringkas. Minum pun sekadar air biasa. Tapi bila sampai, jumlah yang diminta ialah RM120. Dia bayar RM150 dan terima baki RM30. Selepas ambil baki itu, barulah dia mula rasa ada sesuatu yang tak kena dan minta kiraan semula secara terperinci. Masalah mula nampak jelas bila pelanggan minta pecahan bil, tapi pihak restoran pada awalnya tak benarkan kira. Lebih sejam ditunggu dalam keadaan tergantung tanpa penyelesaian. Bila kiraan dibuat semula satu persatu, jumlah untuk satu meja sekitar RM17, satu lagi RM25 dan anggaran meja sendiri lebih kurang RM30. Bila dicampur semua, jumlah sebenar sekitar RM70 sahaja. Di sinilah timbul persoalan besar. Kenapa cas asal boleh jadi RM120? Perbezaan hampir RM40 hingga RM50 bukan jumlah kecil. Tambah pula hidangan yang dipesan hanyalah roti canai kosong dan minuman biasa. Pelanggan rasa dirinya ditipu sebab jumlah asal jauh berbeza dengan kiraan selepas pecahan dibuat. Bila dia mula bersuara kuat, barulah suasana dalam kedai berubah. Pekerja mula mengelak, ada yang buat tak tahu dan akhirnya ada yang telefon pihak atasan dipercayai pengurus atau pemilik. Dalam rakaman juga, pelanggan berulang kali cabar supaya kiraan dibuat secara jelas dan minta baki wang dipulangkan. Dia siap minta buka CCTV bagi buktikan dia tak ambil apa-apa wang. Nada suara dia memang marah, tapi fokus utama tetap satu, ketelusan kiraan bil. Selepas kiraan semula dibuat, jumlah didapati sekitar RM80 lebih sahaja. Ini membuatkan lagi dakwaan bahawa cas awal RM120 memang tak selari dengan harga sebenar. Pelanggan anggap dirinya benar-benar disembelih dan hanya selepas dia bising barulah wang dipulangkan. Situasi ini akhirnya jadi pertikaian terbuka dalam premis. Pelanggan sebut kedai tak letak harga jelas lalu menimbulkan rasa tak percaya. Dia juga bandingkan harga minuman seperti teh ais yang dikira RM2.50 segelas, menunjukkan betapa tak masuk akal jumlah RM120 yang dikenakan pada awalnya. Keseluruhan video ini tunjuk satu isu yang sangat mudah sebenarnya, ketelusan harga. Bila bil tak jelas, pelanggan hilang percaya. Bila kiraan lambat diberi, keadaan jadi tegang. Dan bila pemulangan wang hanya berlaku selepas pelanggan bersuara, persepsi negatif memang susah nak elak. Untuk pengguna, video ini jadi peringatan supaya sentiasa semak risit dan minta pecahan harga sebelum bayar. Terutamanya bila jumlah nampak tak munasabah. Jangan segan saja, sebab itu hak sebagai pelanggan. Untuk pemilik premis pula, sistem kiraan yang terus sangat penting. Penggunaan sistem POS yang jelas boleh elakkan salah kira, salah faham dan lebih penting elakkan hilang kepercayaan pelanggan. Sekali kepercayaan jatuh, kesannya bukan sehari dua. Akhir sekali, isu dalam video ini bukan sekadar pasar roti canai atau jumlah RM120. Isu sebenar ialah kepercayaan antara pelanggan dan peniaga. Bila kepercayaan itu retak, perkara kecil pun boleh jadi besar. Dan bila dah viral, kesannya pergi jauh lebih daripada satu meja makan. Jadi saya makan roti canai kosong saja. Saya bungkus roti canai kosong bagi budak-budak saya. Lepas tu ternampak hewok my staff. Ini semua anak-anak saya. Meja ini saya kasih kautin. Meja ini saya kasih kautin. 3 meja. Sekali keluar bil 1 kilometer panjang, dia cas saya RM120. Saya bayar RM150, dia balik RM30. Saya angkat sampai balance, baru saya start bising. Saya panggil dia satu-satu kira, dia tak boleh kira. Dah sejam lebih saya sangkut kat sini, dia tak boleh kira. Dia tak boleh kira. So selepas kira, breakdown kira saja. Satu meja RM17. Ini anak muda kita. Satu meja lagi RM25. So 2 meja lebih kurang RM40. So sekarang meja saya, setahu saya lah meja saya RM30. Total RM70. Dia belasah saya RM120. So sekarang bila saya bising-bising, semua elak saya, semua buat tak tahu hal. You mau center ke tak mau center? Balik. You mau kela ke tak mau kela? Lagi satu meja saja. Final, mari kela, return balik saya main duit. Makan roti canai you mau cas sampai RM120 kah? You mau main apa? You berkedai tak ada harganya. Report polis lah, tolonglah report polis. Report polis mari tangkap saya lah. Lagi satu meja, angkat mari kau kelita kasih kela. Kau kelita mari kela sini, settle saya main bill. Okay?
Ini meja 17. Itu meja 25. Ini bungkus roti canai. Dia mau charge saya RM120. Satu kawan sini mati. Kasih balik saya uang. Sudahlah. Saya letak sana saya tak ada angkat. Bukan CCTV. 1 sen pun saya tak ada angkat lagi. You jangan cari jangan cari pasal. Saya mau bayar. Saya sudah bayar. You sembelih saya buat apa? Wang saya letak sini saya tak sentuh apa-apa. Saya sudah bayar you RM150. So sekarang ini 2 meja sudah kira. Tinggal 1 meja lagi. You mari kira. Kita mau kira. Mari final. Sudah kira. Tinggal last meja you kira. You pulang balik sama duit. You jangan sembelih saya. You punya kedai mamak langsung tak ada harga. Tolonglah. Tolong. Okey, siapa boleh tolong saya? Saya naik ini konten. Tolong FIB kan, tolong saya report. Ini dekat tataran Sentrio, ngam-ngam hewok sebelah kedai mamak. Nanti saya angkat signboard dia. Okey, setakat 9 orang makan roti kosong dengan minum air, dia charge saya RM120. So sekarang bila bising berjam, tak sampailah RM60. Okey? Silakan. You sudah sembelih orang, you patut you telefon you my bos mari tolong. Berapa lama you mau tolong? Kan meja sudah kira RM73.10 betul? Betul ah? Mana saya receipt tadi? Tadi tulis mang. Lagi sini, lagi saya mau pergi angkat. Wah, you banyak taiko ah. You lagi taiko daripada saya. Saya ingat saya taiko, you lagi taiko. Saya saja you report polis. 1 meja 17.2 betul? 25, stamp meja 39. Total berapa? Kasih campur? Ini 30 tak ada dulu. Air 5 satu. Teh 5 satu. Bagi campur satu lo. Bagi campur satu. Dia mari berapa? Pen mari. Pen. Saya kasih pen mari. Nah, sini saya kira mah kurang 1 tewas 5 berapa tewas 5? Itu yang kira separate bill setiap meja. So sekarang total jadi 70 lebih. Saya suruh bayar you 150, you refund balik duit. Betul tak? You sekarang kira bukan kira 1 kali, you kira 2 kali, you double up saya punya duit. Saya bukan bodoh. Saya kasih you 150. You 100. 50. Cerita dia begini, 3 meja makan roti canai, minum air biasa-biasa, semua anak-anak buah saya bayar 3 meja. So ini orang minta saya RM120. So selepas saya bayar RM120, okay, saya start cari pasai. Lepas cari pasai, dapat ini separate bill, jadi 80 lebih. So dia suruh sembelih saya. Betul tak? You suruh tipu saya punya wang kan? So sekarang saya bising, baru you pulang balik saya punya wang kan? Saya ada tak saya sentuh you, tak ada kan? Okay? Salam Aidin, sini hewok. Ini kedai. Ini kedai tak ada harga, apa pun tak ada. Okay? So, sembelih saya kau-kau. Okay? Budak-budak hewok, budak-budak kerja semua, anak buah saya semua dia kasih sembelih. Okay? So sekarang bising. Dah settle, dah dapat wang, saya malam nak cari pasai, saya nak kerja. Okay? Tunggu saya senang, saya tutup you kedai. Siapa? Ini Teo guys, 3. 7,5, 2,5 1. Cukup tak? Kasih RM4 lah. Kalau tak sampai 120 mah, nanti you charge saya 120 mah. Betul tak? You bayar kau kan? Tiêu này là một sầu hay. Hú bò. Berapa ni? 7,5. Campur lagi 7,5. Gua kasih you nya. Gua confirm kasih you. You punya sembelih sama saya. TI 3 berapa? Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies.